Kenapa duit tak dapat balik? Now saya nak bagi tahu kepada anda mana duit anda pergi. Okey. Apa yang berlaku apabila duit anda telah anda masukkan ke dalam akaun-akaun yang dikatakan kedai akaun itu. Scammer nak terima duit awak ni, dia takkan pakai akaun dia sendiri, dia akan pakai akaun siapa-siapa je yang kat luar ni untuk menjadi alat. Apa yang berlaku, saya pendekkan saya bagi tahu ending duit awak tu pergi mana, sebab awak nak tahu duit tu pergi mana. Okey. Apa yang berlaku ialah apabila duit itu masuk ke dalam akaun itu, duit itu akan dipindahkan ke beberapa layer akaun yang lain yang akhirnya orang semua tanya akhirnya pergi mana duit tu. Okey. Rama nak bagi tahu, saya boleh tunjukkan kepada anda video ini, yang mana dalam video ini menunjukkan seorang scammer yang telah berjaya ditangkap oleh pasukan polis Malaysia, yang mana scammer ini bertindak sebagai accountant dia. Apa yang kita recover ialah si scammer ini yang bertindak sebagai accountant ni, depan dia ada satu komputer atau laptop. Dekat situ dia boleh manage, dia boleh nampak segala duit yang masuk ke dalam kedai-kedai akaun yang telah disediakan. Okey, dia nampaklah duit banyak masuk. Banyak masuk dalam akaun tu. Akhirnya duit itu dia transferkan secara online. Dalam skrin tu anda akan lihat ada beberapa nama-nama negara, yang mana nama-nama negara itu adalah merupakan pusat ataupun lokasi pemindahan duit itu seterusnya. Yang mana bila dia nak pindahkan duit tu, dia hanya perlu tukar mana negara yang dia nak dan jenis Bitcoin yang digunakan. Kena ingat bila dia transferkan duit anda ke luar negara, dia akan menggunakan Bitcoin. Dia ada pelbagai dan beberapa cara. Kaedah cara yang popular ialah dia guna Bitcoin. Of course dia akan gunakan Bitcoin yang tidak boleh ditrace. Bukan semua Bitcoin itu boleh trace. So dia tekan je, okay, katalah dia dah dapat duit beratus ribu, berjuta kan. Okay, hari ni aku nak pindahkan duit ke negara A. Dia tekan je, klik kat situ, okay, A, dan juga medium atau platform Bitcoin yang dia nak gunakan tu. Dia tekan sub, duit tu pun terus keluar. Pergi ke tempat lokasi itu. Maklumat dan juga apa yang saya kongsikan itu tadi, hasil daripada tangkapan yang kita buat terhadap scammer yang merupakan accountant dalam kumpulan sedikit itu. Kita dapat rampas laptop itu. Dah of course bila kita tangkap dia, bila kita rampas komputer tu, duit tu dah tak ada. Kita dah tangkap, patutnya duit dapat balik. Yang tangkap orang, duit tu dah pergi ke sana dah. Duit tu tetap pergi, yang kita tangkap orang. Lepas kita tangkap scammer itu atau syndicate scam itu, ada tak lagi kejadian-kejadian penipuan atau scam itu berlaku? Jawapan dia ada. Menunjukkan di sini ialah walau banyak macam mana pun tangkapan kita buat, walau banyak macam mana pun rampasan kita buat, scammer tetap ada. Dan dia takkan berhenti dan dia takkan pupus selagi rakyat Malaysia masih lagi tidak cakna dan tidak ambil tahu tentang keselamatan digital dan internet selamat.